Assalamualaikum. So aku hari ni 14 bulan. Aku dengan tim akan pergi ke Cameron Highland. Oh, lighting tak apa nak cun lah. Sini dia. Okay. So apa, stay tune aktiviti kami kat sana. Dan kami pergi selama 2 hari 1 malam. So doakan kami semoga kami selamat sampai, pergi dah balik. Ada kat belakang Aisyah. Aisyah, bye bye. Hello guys, welcome back to channel Aki Barbershop channel. Nampak boleh tengok kami dah siap ni. Kami on the way. Wait, sebelum muka aku ni, kami nak pergi Cameron. Kami sekarang ada dekat Shell nak. Ipan tunjuk muka sikit. Okay, cantik. Okay, muka long. Okay, Along, bye-bye sikit Along. Bye-bye kamera. Okay, jap. Okay, sensor semua ni. Aku boleh handsome. Okay, apa-apa pun nampak stay tune. Okay, Assalamualaikum, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Sekarang kita dah sampai ke Sungai Perak. Dan ada masih lagi panjang perjalanan nak ke Cameron Highland. Okay, ni adalah persiapan kat belakang tu. Dia nampak tu siap dah berhantai bagai. Okay, anak kecil. Sebelah ni Along. Dik. Duduk dik. Hello. Okay, kami berada di Sungai Perak. Okay, semua boleh tengok. Aisyah, apa-apa kata-kata Aisyah? Ya. Aku pegang lagi. Aku tak pergi. No. Adakah Aisyah ngantuk? Okay, Aisyah ngantuk. Okay, kita akan tanya sini. Kita akan tanya bos. Apa kata bos? Semoga perjalanan lancar. Lepas tu pergi balik dengan selamat. Okay, semoga jalan dengan lancar. Okay, kita pergi Baba Ipan. Okay, semua berjalan dengan lancar. Sekali lagi. Okay, apa kata Baba Ipan? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua customer, kepada semua pengunjung. Okay, kami hari ni berada di RNR Port Surabaya. Kami hari ni destinasi kami di Cameron. Oh, hari ni saya bawa kereta lepas tidur dengan pundak kereta ni pula slow. Siapa yang teman lu ni? Man. Abu Man. Memang mantap Man. So hari ni kami nak pergi sarapan lu. Abang kata apa, siapa lambat belanja kan? Lambat belanja makan cantik. Ni. Baik elok ni tu. Okey, kita dah sampai.
Okay guys, kami dah sampai kat Cameron. Sekarang kita ada dekat Agro Market. Agro Market. Baru boleh tengok tu. Abang kita. Saya kami nak pergi makan kat Opal Strawberry pula. Lepas tu kita akan pergi ke hotel. Lepas tu baru kita boleh main ship. Actually Lena lah. Siap tidur lah. Tak larat lah. Lepas tu malam ni kita main gym kat dalam hotel. Hello guys, kami dah sampai kat Opal Hotel. Opal Strawberry. Kami nak makan kat Opal Strawberry pula. Tu kat belakang tu kerja aku. Nampak? Dia pakai kemah hitam. Come on man. Jadi kami kemah biru. Jom let's go. Kita nak pergi take menu pada kat sana. Cuaca ni macam nak hujan lah. Kuning, jangan lupa kapal yang buat pening. Hari ni Tiaki Barbershop dah sampai ke mana? Ketiak Kuning. Ketiak Kuning. Apa pun member kita tak kenal maka tak cinta. Apa pun yang ada baju lah. Hampa hati kenal meleret sampai ke tangga. Okey kan? Hari ni kami dah sampai dekat hotel yang kami booking lah kat sini kat Cameron ni lah. Hari ni dan ni kami nak pergi tengok biri-biris. 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 Kumis. Okay, saya Babu Ipan, Babu Aluk, Babu Sakon, Babu Jat Anjay. Okay, kami tak saja bersama, kami bersama empat orang sama. Kali ni kami bersama dengan Babu Aki. Okay, kami yang Aisyah dengan kau Biri. Kami tengok biri-biris. Okey, yang saya tahu, sekejap lagi mesti kena semua. Semua mesti kena je. Kampung kena tunggu lah. Okey. Tengok biri-biri. Let's go. Lalai. Bulu kembar bodoh. Hai. Weh, aku pijak tek yang bodoh. Weh, kalau dia hantar aku macam ni dulu. Bro, dia pinjam kaki ku bro, kaki ku. Hah? Ambil soal tu. Meon. Kalau tu jangan. Asal kan titik dengar. Bagi nak pergi bawah lagi boleh? Bodoh lu.
Makan sikit tu. Dia bagi tu. Hello. Tu mai. Ini cepat. Dia bagi lagi. Jangan. Aduh, awak nak pergi gambar ni. Tu kena ada makanan tu. Ada makanan di mana dong? Ni. Hello. Keluar yang tinggi. Gigi. Gigi dah banyak tau. Gigi banyak tau. Five. Dia tak ada tengok mu. Ni, wah pegang tu lah. Betul lah. Cari lah makanan. Kau banyak ni. Pukul kau. Aku takut kalau gigi banyak. Gigi banyak. Nino. Bagi dia makan dulu. Tak lekik tu. Cek dia. Janganlah panjang ni. Wow. Gadis asik. Besok sekali. Kerut. Sabar cak. Kalau bagilah tanduk tu. Buat tanduk tu. Gelojor. Weh, panas. Sudah selesai dah. Let's go. Selesai ke mana? Selesai ke mana? Aku nak pergi ke hotel. Selamat. Tak kena gigi. Okay dah. Let's go. Kamu bertambah. Suasana. Copthorne Hotel. Kami akan duduk sini 2 hari semalam. Dan Rom tengok pekerja aku. Dia pun sedang berehat. Habis ni kerja apapun malam ni tak Cafe Centrum. Welcome.
Okay, ni adalah bilik kami. Okay, Syah, go. Go. Yeay! Jom, kita tengok balkoni. Dia ada balkoni. Yeay, Syah! Yeay, sangat-sangat seronok. Yeay, sangat-sangat seronok. Puna masuk bilik Along dengan Ipan. Yo, inilah bilik mereka. Wah. Wah, boleh tengok luar, boleh tengok luar. Boleh lepak pula. Jom tepi bilik depan dulu pula. Jom kita tepi kaca bilik depan pula. Sini ada apa? Ada tak? Ada tak? Wah, ada tak ah? Ada tak? Ada. Let's go. 122 19. 129. Terus cik. Tidak biar mampu. Man. Oh, sikit. Malam ni kami boleh main lari-lari ya. Kita ada kipas, kita ada Baba Along. Mana Baba Jack? Berry ya. Buka ah. Oh, sini. Memang fancy teruk lah. Sebab dah tuju balik bola yang panah lah. Malam ni kata dah waktu. Malam ni kata dah waktu ada gym. Ya. Masuk. Kita buat apa? Sakon. Kita nak makan Ramen carbonara 5 paket. ramen. Makan Maggi ramen ni. Aku baru first time nak try. Lepas duk ajak aku makan, aku tak tahu datang apa. Ni nak apa lu? Ni orang panggil Maggi carbonara. Ui, Roy. Roy, kita pakai ni, kita pakai serbuk carbonara beli pada Korea tu. Ui, jom tu yang popping sampai Korea no. Berbobon maju apa? Popping naik apa? Kono ni dipotong balik, kita potong dulu. Okay. Sakon tu kat door. Ini dah ni lah. Ya, negara tu negara ni bodoh. Ui, bau dia metu apa merah. Ui, cantik. Meme ada tu tiada cinta. Tengok masih Maggi. Mana dia tu? Habis.
So sekarang ni pukul 7 suku lah. Aku nak pergi breakfast dengan team. Aku tengah gerak lepas ni. Lepas tak bangun-bangun pula dah. Itulah semalam tidur lambat kan. Sekarang ni kita nak pergi breakfast dekat bawah. Tengok adik je lah. Siapa yang bangun-bangun lah. Gerak-gerak dah. Tu lepas ni tidur lambat ingat 2-3 pagi. Bangun dah susah. Cik Aisyah kan? Saya pun ngantuk juga ni. Tapi nak buat macam mana kena gerak lah. Jom, let's go. Hello, kami ada dekat cafe kat Popcorn. Sekarang kami 3 orang je. Lagi 2 macam mana? Lagi 2 orang tak bangkit. Tidur lah. Tak wasia dah. Ini adalah hotel lah. Kita 3 yang baba. Kami 3. Dia pun dah loading. Tapi dia telefon lagi terus. Orang ni sekarang lagi. Syah. Buat jenis number kan. Siapa dah kan? Dan ni kami dah nak balik lah ke Kulim. Dan berada singgah hari semalam. Jom Man, jom Man. Jom. Bye. Let's go. Okay gang, kami dah on the way nak balik. Sekarang kami ada dekat Sungai Perak. Sorry lah kami tak ada nak buat video tadi. Kami semua barai, galut racing sikit. So perjalanan kami alhamdulillah lah, perjalanan lancar orang boleh. Lancar. Makan semua muka sangat boleh. Ya, bye bye. Perjalanan Aki Barbershop aku harap ia adalah sekadar mimpi, tapi ia menjadi realiti. Kami pernah jatuh, kami pernah hampir kehilangan satu cawangan, kami pernah dikhianati, kami pernah dibuang, tapi kami percaya pada diri kami sendiri dan kami boleh bangkit kembali untuk kami mengejar impian-impian. Liku-liku yang aku harungi selama ini bersama tim, hanya kami yang tahu. Susah dan senang, hanya kami yang tahu. Aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada isteri aku, kepada Umi dan bapa aku, family aku, tim aku, yang mana kami dapat menaik kembali nama Aki Barbershop. Dan terima kasih kepada Along, Baba Along, Baba Ipan, Baba Aiman dan Baba Jack yang mana mereka memberi sumbangan yang kuat untuk Aki Barbershop. Dan aku harap cita-cita mereka untuk mereka berjaya ke depan berhasil, dan aku harap perancangan dan cita-cita Aki Barbershop akan membuat hasil. Ini adalah satu pengalaman yang baru. Aku bawa tim aku ni pergi berjalan-jalan ke mana lain, dan aku harap dengan pengalaman ini mereka kembali fresh untuk bekerja. Dan terima kasih kepada mereka. Terima kasih kepada Long, Jack, Aiman, Ipan. Jumpa lagi. Bye.